Terkejut tuan-puan, 10 dinar yang sama di tangan saya dulu saya tengok harga dia hanya 12,000 sahaja. Tuan-puan bayangkan hari ni tahun 2025, setelah 5 tahun berlalu, harga emas 10 dinar hari ni dah cecah sampai RM19,000. Jadi untuk tuan-puan yang nak menyimpan emas, saya sangat yakin tuan-puan pasti nak keuntungan hasil daripada simpanan emas yang tuan-puan nak buat. Jadi saya nak ajar hari ni macam mana cara nak bermula. Yang pertama, tuan-puan buka akaun emas Get Public Gold. Cara nak buka, tuan-puan boleh isi beg biru dekat bawah ni. Yang kedua, bila dah ada akaun nanti, tuan-puan mulakan simpanan pertama untuk tuan-puan belajar sesuaikan cara menyimpan. Dan yang ketiga, buat target. Contohlah tuan-puan cakap target nak capai 10 dinar. Kena tahu 10 dinar ni berapa gram. Gram dia adalah 42.5 gram. Jadi tuan-puan kena konsisten menabung setiap bulan supaya simpanan emas dalam akaun Get tu ada 42.5 gram. Bila dah ada lebih 42.5 gram, nanti boleh keluarkan fizikal sebiji sama macam yang ada di tangan saya. Jadi untuk tuan-puan yang tengok video ni, kalau rasa nak saya bantu simpan emas di Public Gold, boleh isi beg biru dekat bawah ni. Dapat sesuatu tuan-puan, nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.